bersama Cikgu Syahidan dan Cikgu Elmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke sekolah SK Seri Kelebang. Ini ialah studio Persona. Apakah pendapat Cikgu tentang studio kami? Adakah cantik ataupun tidak? Okey, sangat cantik, studio sangat luas, cantik, menarik dan bersih. Pendapat Cikgu? Pertama kali cikgu sampai sini, memang cikgu terpesona dengan kamu punya studio. Tadi yang cikgu ucapkan kepada SK Seri Kelebang. Boleh tak Cikgu memperkenalkan diri? Cikgu perkenalkan diri cikgu ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu bernama Cikgu Elmi, cikgu daripada SK SMA Kelebang. Okey, nama Cikgu Syahidan Syarani, cikgu guru GPM yang baru, cikgu dari SMK Raja Permaisuri Bayu. Apakah perasaan Cikgu selepas menghadiri kursus hari ini? Terima kasih Fatimah. Untuk kursus hari ini, sebagai guru Perpustakaan dan Media yang baru, sangat-sangat informatif, kursus yang sangat memberi membuka mata cikgu lah sebagai guru GPM yang baru. So lepas ni bila habis saja kursus ini, cikgu dah nampak apakah perkara-perkara yang cikgu perlu lakukan untuk menaik taraf perpustakaan jadi macam sekolah SK Seri Kelebang ni lah. Cikgu pula? Cikgu rasa kursus ini sangat memberi manfaat bukan kepada cikgu tapi kepada semua peserta. Jadi memang kami memanfaatkan bengkel seharian hari ini dengan pelbagai ilmu. Apa yang mendorong Cikgu menjadi sebagai guru PSS? Okey, yang pertamanya, pertama cikgu kena akur lah dengan arahan daripada guru besar cikgu sebab cikgu terpilih menjadi GPM. Tapi walau bagaimanapun cikgu mengambil ini sebagai satu cabaran untuk cikgu untuk membangunkan pusat sumber sekolah cikgu. Okay, yang mendorong cikgu supaya menjadi GPM ni tak lain tak bukan kebetulan cikgu sendiri lah. Beliau banyak membantu, banyak mendorong, banyak memberi nasihat supaya menaikkan perpustakaan dan juga segala sumber di sekolah. Apakah impian Cikgu sebagai seorang guru PSS? Impian tu sebelum ni dah ada impian, bila datang ke sini pula impian tu lagi besar lah. Nampak macam nak letakkan perpustakaan SK Seri Kelebang ni sebagai satu benchmark. Kalau boleh cikgu nak bawa seperti mana pencapaian yang dicapai oleh perpustakaan SK Seri Kelebang ni lah. Impian cikgu yang pertama, cikgu berharap sebagai seorang GPM cikgu dapat memberikan sebanyak mana ilmu dan juga dapat menaikkan ataupun meningkatkan kejayaan murid terutama sekali supaya seiring dengan kejayaan ataupun pencapaian PSS Cemerlang. Jadi cikgu harap impian cikgu ini dapat memberi makna kepada murid dan juga diri cikgu sendiri. Mengapa Cikgu rasa PSS penting dalam sebuah sekolah? Pada pendapat cikgu, pusat sumber ini sangat penting. Dia adalah satu pusat di mana menjadi sumber dalam sekolah itu sendiri. Jadi apa saja yang berkaitan dengan sumber ataupun materi ini adalah datangnya daripada pusat sumber. So cikgu yakin pusat sumber ini dapat melahirkan ramai wartawan, pengawas yang sangat baik pada masa akan datang. Okay, seperti mana kita tahu, pusat sumber ni ialah pusat membekalkan bahan bantu mengajar, membekalkan buku-buku juga kepada murid. Jadi sekiranya cuba kita bayangkan kalau mana-mana sekolah tidak ada pusat sumber ni, so akan sukarlah. Terima kasih Cikgu. Semoga usaha Cikgu terus menjadi manfaat kepada pelajar dan warga sekolah. Dan terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa untuk episod kali ini. Banyak info-info yang kami peroleh daripada Cikgu Syahidan dan Cikgu Elmi. Semoga kita berjumpa